Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua, dan saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada anda sekalian. Semoga berbahagia di samping keluarga. Okey, topik pada kali ini ialah saya akan membincangkan bisnes perniagaan secara online atau internet marketing. Okey, ada banyak bisnes atau perniagaan yang sekarang menggunakan media internet, di mana anda juga setia maklum banyak bisnes multinasional ataupun apa-apa juga bisnes yang menggunakan media seperti Facebook untuk mewar-warkan perniagaan mereka secara online, atau untuk memberitahu kepada pelanggan-pelanggan promosi produk baru dan sebagainya. Kebanyakannya menggunakan Facebook dan sebagainya. Okey, jadi bisnes perniagaan online ini tidak terhad kepada bisnes yang menggunakan media digital sahaja, tetapi juga jika anda mempunyai apa-apa juga bisnes, anda boleh mewar-warkan melalui media internet seperti Facebook dan sebagainya untuk mendapatkan pelanggan. Okey, lazimnya bisnes perniagaan online atau internet marketing ni menjual produk-produk berbentuk digital, iaitu produk-produk yang seperti e-book, electronic book, dan juga report-report ataupun di dalam bentuk format video. Okey, selanjutnya saya akan terangkan bisnes perniagaan online atau internet marketing ini tidak memerlukan banyak modal. Anda hanya memerlukan satu domain name, membeli domain name daripada Namecheap. Di sini tempat untuk membeli nama website anda, iaitu contohnya www.businessinternet.com dan sebagainya, dan juga hosting untuk membuat website anda secara live dalam internet. Okey, anda boleh mendapatkan hosting di sini dari Bluehost. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan contoh website ni, di mana anda boleh mendapatkan hosting dan sebagainya. Okey, di sini saya berada di namecheap.com, atau tempat untuk membeli domain name. Okey, misalnya anda akan membuat satu website yang anda namakan seperti bisnes internet. Anda typekan di sini dan anda search. Okey, di sini anda akan mendapatkan nama-nama yang sedia ada. Misalnya bisnes internet XYZ, businessinternet.co, businessinternet.net, businessinternet.site dan sebagainya, org dan sebagainya. Dan inilah harga-harga yang amat murah sekali, iaitu $1 USD untuk setahun. Dan di sini juga anda melihatkan harga-harga di mana anda akan mendapatkan nama-nama. Ini satu contoh bisnes internet. Anda harus memikirkan nama domain name yang sesuai untuk
perniagaan anda mengikut industri. Misalnya jikalau anda menjual kuih dan sebagainya, anda harus menggunakan domain name yang ada kena-mengena atau menggambarkan, ataupun apabila seseorang tu menaip di dalam internet, mereka akan tahu bisnes ini menjual kuih dan sebagainya. Misalan kuihraya.com. Ini satu contoh. Okey. Oh, di sini salah. Di sini ya, saya harus search. Okey. Kita search di sini. Okey, di sini juga anda akan mendapatkan domain name. Okey, di sini kalau anda melihat warnanya kelabu ataupun hitam di sini, bermaksud ada orang yang telah membeli domain name ini. Itu terpulang kepada kreativiti anda untuk mengubah suai nama website anda menggunakan perkataan-perkataan lain. Dan ini juga misalnya anda boleh menggunakan ini sudah mempunyai sudah ada orang yang membeli nama kuihraya.com ni, jadi anda boleh menggunakan kuihraya.org dan sebagainya, ataupun kuihraya.site sebagainya. Okey, seterusnya kita akan ke hosting, ya. Kita akan ke Bluehost. Okey, di sinilah tempat anda membeli hosting, iaitu semurah $3.95 sebulan. Okey, inilah perbelanjaan yang tidak memerlukan modal yang terlalu banyak, ya. Okey, selanjutnya saya akan menerangkan langkah-langkah yang anda perlukan untuk menjana pendapatan melalui bisnes online ni. Okey, kita sudah pun sedia maklum tentang hosting dan juga domain name, dan sekarang ialah 5 langkah di sini mengikut gambaran jat ini untuk menjana pendapatan dalam perniagaan internet. Pertama sekali ialah identify a niche of hungry buyers, iaitu mengenal pasti industri atau niche yang mempunyai banyak-banyak potensi pelanggan. Okey, dan saya akan terangkan satu persatu di video yang akan datang, ya. Dan langkah kedua ialah mencari digital product. Ya, di sini digital product selalunya dalam bentuk e-book ataupun audio ataupun juga video format. Okey, dan anda boleh mendapatkan produk-produk ini jika anda tidak mempunyai produk sendiri dari ClickBank ataupun JVZoo. JVZoo dan ClickBank adalah marketplaces yang menjual produk-produk digital. Langkah ketiga seterusnya adalah set up a lead capture system, iaitu lead capture page. Saya akan terangkan dalam video selanjutnya apakah lead capture page ini, bagaimana contoh lead capture page. Okey, seterusnya adalah send emails dan make money. Di sinilah tempat anda menghantar email-email kepada pelanggan-pelanggan anda yang anda telah dapatkan dari lead capture page ini, dan menghantar email dan promosi-promosi produk-produk yang anda jual. Dan di sinilah tempat anda akan menjana pendapatan.
Selanjutnya rinse dan repeat, dan anda mengulangi sistem proses yang kelima-lima ini, 1, 2, 3, 4 dan 5. Rinse dan repeat, mengulangi secara seterusnya untuk produk-produk yang lain juga untuk mendapatkan wang. Sekian, terima kasih, dan saya akan berjumpa anda lagi di dalam episod selanjutnya di kuasaleverage.com untuk mengetahui satu demi satu langkah-langkah yang saya paparkan di sini dalam gambar raja ini. Dan inilah sebenarnya rahsia perniagaan online yang anda harus tahu untuk berjaya menjana pendapatan yang sangat lumayan, terpulang kepada kemampuan anda atau kerajinan anda sendiri dan produk apa yang dijual. Kita jumpa lagi di dalam episod selanjutnya di kuasaleverage.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.